Okay guys, antara filem yang aku angkat sangat tinggilah pada tahun lepas, filem Gayung. Okey, jadi rata-rata kemungkinan tak berapa suka, ada yang tak berapa suka lah filem Gayung pada tahun lepas, ada yang suka. Jadi banyak mix review lah pada tahun lepas. Aku ingatkan sekadar di pinggiran je lah untuk dia keluarkan sequel dia. Tapi kali ni dia dah bagi teaser untuk Gayung 2. Jadi aku memang tak sabar. Aku memang serius. Ini antara filem yang aku tak sabarlah pada tahun ni. Jadi jom kita layan official teaser Gayung 2. Let's go. The great hero Mior, who takes down a low-life gangster and all his Okay, jadi dia masa ni dia jadi polis dekat. Why do you want to stop aiming your arrows at your own kind? He's corrupted, sir. And because of it, there will always be Oi, yo! on the streets. Do you have any proof yet? Aku datang di sini untuk bekerja. Ini yang dapat selesaikan kerja kita. Jadi sekarang, abang masih melakukan perkara yang betul. Weh. Serius tu, inilah filem. Gayung 2. Abang teruskan. Abang mesti jumpa Abang. Okey. Jadi terang-teranglah aku cakap coming soon 2026. Jadi terang-terang aku cakap inilah filem yang aku teringin Malaysia hasilkan. Okey, dia ada bawa berlatar masa pada zaman-zaman 40-an ke, 30-an ke, 50-an pun boleh. Tapi dia ada bawa macam ni lah kan. Kita ada dengan penjajah tu ada side yang berbeza lah. Tak adalah dia datang nak jajah, nak entam-entam je kan. Jadi ada story yang macam, kalau cerita Korea banyak dia buat cerita-cerita macam ni, macam mana kehidupan life orang dekat situ. Okey, jadi aku tak sabarlah. Dan juga filem ni juga dia mengangkat kisah tokoh yang sebenar lah, Datuk Mio tu. Dan kalau tak silap aku pun pada usia dia dulu sebelum ni pun dia pernah jadi polis kan dekat dengan bawah British macam tu lah. Aku pun tak ingat lah dia punya sejarah dia kan.